Langkah pertama adalah tekan link e-Nilam dan pilih kelas anda. Seterusnya, klik nama anda dan isikan nombor kad pengenalan. Selepas itu, pilih bentuk bahan dan jenis bahan yang telah anda baca. Jika bukan buku, pilih bahan bukan buku yang telah anda baca, seperti surat khabar, poster, manual, peta, brosur dan lain-lain. Sekarang, isikan maklumat seperti tajuk, penulis, pautan bahan, tahun diterbitkan, bilangan muka surat, bahasa dan tarikh bacaan. Untuk memudahkan, anda boleh menyalin semula maklumat seperti tajuk, penulis, pautan bahan, tahun diterbitkan dan bilangan muka surat berdasarkan bahan yang anda pilih. Setelah selesai, anda perlu mengisi pengajaran dan menulis ringkasan tentang bahan tersebut. Untuk mengisi pengajaran, minimum 5 patah perkataan dan ringkasan pula minimum 10 patah perkataan. Setelah selesai, anda hanya perlu menekan submit atau hantar dan tahniah, anda telah berjaya merekodkan bacaan Nilam.